hari ini telah membuat satu laporan polis terhadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khair dan juga pengarah Jawi Datuk Cik Mat Cik Ali. Jadi laporan ini dibuat berasaskan kepada merujuk kepada laporan Ketua Audit Negara di mana sejumlah wang iaitu RM63,650 daripada wang zakat wilayah persekutuan telah digunakan untuk digunakan sebagai bayaran terhadap kos guaman yang melibatkan saman yang dikemukakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi laporan polis ini dibuat terhadap Datuk Seri Jamil Khair dan juga pengarah Jawi. Kalau sebelum ini laporan polis dibuat terhadap Majlis Agama Islam, tetapi laporan polis kali ini dibuat terhadap kedua-dua penjawat awam ini supaya satu tindakan sewajarnya diambil, di mana satu penyalahgunaan dana awam telah digunakan untuk kepentingan yang dilihat di luar daripada asnaf yang sepatutnya diberikan terhadap wang zakat. Di sini berlaku sedikit berlaku kekeluaran yang jelas, di mana Datuk Cik Mat merupakan Setiausaha Mawib telah meluluskan pengarah Jawi, Setiausaha Mawib telah meluluskan peruntukan untuk Setiausaha Mawib yang dia juga adalah Setiausaha Mawib, pengarah Jawi kepada Setiausaha Mawib, dan dia adalah orang yang sama. Dan bagaimana kalau kita lihat Zainul Rijal yang mengambil kes ini, beliau juga adalah ahli Majlis Mawib. Ini bermakna berlaku circulation yang tidak sihat terhadap pengaliran wang kerajaan. Jadi kita mahu supaya kes ini disiasat secara terperinci dan tindakan yang sewajarnya diambil. Zainul Rijal tak termasuk dalam laporannya? Zainul Rijal tak termasuk, tapi dia adalah ketuan yang bertanggungjawab untuk membela kes ini. Dan kes ini kalau katakan dua alasan satu alasan yang digunakan demi untuk mempertahankan Islam. Sedangkan kes ini ialah permohonan Kazab Datuk Seri Anwar untuk mengubah kes ini daripada sivil kepada mahkamah syariah. Sepatutnya orang yang nak bawa sivil ke mahkamah syariah ini ialah orang yang nak supaya dia diadili secara Islamik. Tetapi orang yang mempertahankan supaya tidak dilaksanakan Kazab ini yang dikatakan nak mempertahankan Islam. Sepatutnya mereka ni orang yang tak nak mempertahankan Islam. Jadi berlaku kesilapan terhadap penggunaan. Dikatakan diambil atas asnaf fisabilillah kerana nak mempertahankan Islam, tapi sebenarnya dia nak lari daripada mendaulatkan undang-undang Islam. Jadi ini berlaku penyalahgunaan yang jelas atas alasan yang sangat tidak tepat. Dan daripada kajian yang dibuat juga menunjukkan 40% daripada jumlah zakat ini, jumlah kutipan zakat digunakan untuk pelaburan. Jadi minta siasatan dibuat secara lebih terperinci. Daripada maklumat yang kita terima menunjukkan 40% daripada jumlah kutipan zakat ialah digunakan untuk pelaburan, dan sebahagiannya adalah melibatkan pelaburan yang rugi. Jadi kalau boleh minta kes ini juga didedahkan kepada umum supaya kes-kes penyalahgunaan wang zakat ini dapat dielakkan, kerana ramai yang membuat permohonan untuk zakat tetapi dinafikan permohonan mereka, tapi dalam kes-kes yang sebegini melibatkan high profile, duit ini diluluskan dengan mudah.